hendak membeli bubur ketan untuk dimakan bersama-sama. Main-main ke dalam hutan, jumpa buah tak tahu nama. Jumpa buah. Ni kira-kira buah apa ni? Jadi kita bang ambil lagi. Cuba ambil kan. Kita akan tengok isi dalam dia, okey? Tengah mencari daun seredang di tengah hutan, kami jumpa buah yang kami pun tak tahu apa namanya. Jadi kerana penasaran, itu Bang Andi ambilkan buahnya untuk ditengok macam mana isi dalamnya. Kira-kira Ikat tahu tak ni buah apa? Cuba nanti kami tunjukkan ke Ikat ya. Inilah bentuk buahnya. Tahu tak apa nama buah ni? Kami akan mencuba membelah buah ni. Kita akan tengok macam mana isi dalamnya ya. Jadi isi dalam dia tu seperti tekstur jeruk guys. Ada getah dan baunya tu agak lain. Rasa. Kira-kira Ikat tahu tak apa nama buah ni? Kalau Ikat tahu, komen ya. Selepas ni, apa lagi yang nak Ikat tengok dari perjalanan kami?